Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi duk selfie dengan gapon. Oh, dia mulai selfie dengan benda comel-comel lah. Kita ni selfie dalam hutan. Di bawah-bawah pokok kayu belah tu lah kita ni. Nak pergi jalan patah dengan demo minyak mahal weh, tak lagi. Selfie ke belakang rumah di kap di bukit di kebun ni jadilah. Nah. Ni lah hak supi duk selfie ni, orang panggil kata pokok belimbing buluh. Ni hak supi duk selfie ni, pokok belimbing buluh. Pas cara nak buat pokok belimbing buluh tu suka berbuah. Mula-mula tu jiwa hai bubuh baja biasa. Yang kedua luruk daun dia weh. Buat tubik daun dia. Yang ni taruh hanya daun dia tu buat tubik dek. Deher-deher dia tu kerak-kerak buat tubik dek. Ni deher dia ni. Ni buat tubik dek daun-daun dia tu. Deher dia tu. Ha tu. Orang panggil bahasa Melayu kata gila daun, gila daun. Jangan dia gila daun. Ha ni, hak ni supi anggur ni. Nak jaya ke tak tahu, tak ada buka tengok ke. Tak tahu jaya tak sebab anggur tu kau kering. Ni supi anggur. Tapi kalau kita nak video buah tu kita buat tubik ni, deher-deher dia ni. Daun-daun dia belah ni buat tubik dia. Ha tu. Getuh buat tubik. Tak usah saya. Ha tu. Wi matahari dia suluh sapa di bumi. Matahari dia tuluh sapa di bumi belah ni. Tapi supi nak oyak tau kalau kita tu jadi nyakit migrain, sakit kepala sebelah, kerak sakit kepala sebelah. Ataupun pening jalan mepeh nak pergi tak boleh lah. Kita buat belah ni. Ambil belimbing buluh satu biji. Lepas tu ambil pucuk dia sikit. Pucuk dia tu hak lemuk pun boleh, hak kerah pun boleh. Tapi hak kerah tu nak makan tak boleh ya kerah. Ha ni supi ambil hak lemuk sikit ni nah. Ha ni boleh 2 lah, 2-3 lah belah ni. Ambil buah belimbing buluh dengan serta dengan daun dia 2-3 lah belah ni. Kita bubuh dalam mulut kita mamuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buah dia, ni daun dia. Bismillah. Mula-mula dia buat belimbing buluh tu tak masak sangat. Dia kata Pak Supi makan gapo tak berkerut muka rasa. Supi biasa so, Supi suka masak. Berakhir suka kepada benda masak. Sebab tu biasa lah tangan ni. Biasa. Lepas tu bagi kita makan sekali dengan daun tu. Zat satu zat tu dia masak. Satu zat tu dia kelak sikit-sikit. Dia pergi sembuh sakit kepala kita, migrain kita tu pergi sembuh. Pergi sembuh migrain dengan cepat. Sebab tu patut ada lah. Sebab kalau kita nak pergi beli buah dia ni, boleh ada jual. Tapi daun dia, pucuk dia tu kita nak ambil di mana kalau kita tak ada pokok sendiri. Pergi dia nak jual pucuk jarang lah. Sebab tu patut tanam belah sepokok taruh rumah. Ambil pucuk tu mari makan, ambil daun tu mari makan, ambil buah tu mari makan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Sedap dah tu. Segar lah. Alhamdulillah.